Memang banyak. So masa Abang Jubah jadi adjuster dulu, pernah tak Abang Jubah reject claim orang? Aduh, yang ni kadang-kadang serba salah nak cakap ni. Kan serba salah kan. Kalau ada Abang Jubah reject tu, Abang Jubah minta maaf lah. Tapi memang ada. Ya, Abang Jubah hanya menjalankan tanggungjawab. Abang Jubah buat tanggungjawab Abang Jubah je sebenarnya. So bila Abang Jubah dapat assignment, selalunya Abang Jubah akan siasat lah. Macam Abang Jubah dulu, bahagian masa adjuster, Abang Jubah ni bahagian motor claim. Jadi banyak department, ada motor claim, ada body injury, ada ODI punya ni. So dia banyak pecahan. Macam Abang Jubah hanya bahagian OD claim saja untuk buat laporan kereta kemalangan. So kereta yang bahagian apa yang rosak, apa yang perlu di repair, apa yang perlu ditukar, itu department Abang Jubah lah. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive. So pada yang episod 1 kita banyak bagi pasal pendedahan awalan, pasal perlunya insurans, apa tu first party dan third party. Ini dah sampai kes-kes yang rumit. Okay, ada tak simpanan kes-kes yang lagi rumit ataupun yang lebih manfaat, yang lebih memberi pendedahan kepada orang yang selalu orang tak dengar, yang Abang Jubah boleh kongsikan lagi? Yang antara kes-kes rumit, Abang Jubah ada 2 ataupun 3 pengalaman lah. Pengalaman pertama bila berlanggar dengan motor. Okey, ni mesti banyak ni banyak kes ni. Insiden dengan motor. Tak kisahlah kita langgar motor ataupun motor langgar kita. Kalau kita langgar motor, dia tak complicated sangat. Sebab insurans kereta yang akan tanggung kos untuk tuntutan kat atas motor. Tapi macam mana pula motor pergi langgar kereta? Benda ni saya rasa memang kena, sebab saya baru tengok video, dia bukan setakat langgar, dia sengaja tendang side mirror kan, dan dia berlari terus itu kan. Okey, sambung apa juga. Okey, untuk motor langgar kereta, ada orang kata tak boleh buat claim, ada orang cakap boleh buat claim. Okey, jawapan dia sebenarnya kita boleh membuat tuntutan ke atas insurans motor dengan bersyarat. Apa syarat-syarat dia? Kan? Syarat-syarat dia, kalau dia sama macam Abang Jubah terangkan tadi, kita boleh buat third party claim dan kita boleh buat OD KFK claim. Cuma untuk OD KFK claim, owner kereta perlu mendapatkan maklumat daripada penunggang motor tu adalah salinan lesen memandu motor, polisi insurans dia. Kemudian yang menunggang motor tu adalah owner motor sendiri. Kemudian polisi insurans motor tu mestilah first party. Yang kelima, penunggang motor tersebut tiada kecederaan. Yang keenam pula, dia kena keluarkan satu surat akuan sumpah yang dia tidak cedera. Kalau 6 syarat ni salah satu ni ada, dia tak boleh menuntut ke atas insurans motor. Payah. Payah. Leceh lah. Nak kena angkat sumpah lagi. Nak buat pengakuan sumpah. Akuan sumpah. Senang cerita. Tak apalah adik, jalan lah adik. Insurans sendiri. Tapi bukanlah kata tak boleh, tetap boleh. Masih boleh. Masih boleh. Kalau lagi satu cara adalah third party claim. Third party claim, kita kereta menuntut kata tu pun boleh juga. Tapi syarat dia tidak boleh ada kecederaan ke atas penunggang motor. Okey. Bila kita kena langgar dengan motor ni pula, dalam motor ni salah kan? Lepas tu penunggang motor ni pula cedera, kaki patah. Okey. Waktu kereta ni nak renew insurans, sebab masa tu mungkin kereta tu kita anggapkan sikit lah. So settle luar lah kan. Okey. Owner kereta ni buat cash repair apa semua. Kemudian dia nak renew insurans dia man. Tiba-tiba NCD dia kosong man. Dia tak buat tuntutan ni. Tiba-tiba NCD dia kosong. Atas alasan ada orang menuntut tuntutan body injury. Tuntutan kecederaan ke atas insurans kereta. Boleh? Boleh man.
So NCD dia tetap akan hilang. Senang cerita, kalau accident dengan motor ni, kalau motor langgar kita, kalau dia tak ada cedera, kalau dia cedera, tak payah fikir-fikir lagi dah, buat report, claim je insurans sendiri. Sebab kecederaan kepada penunggang tu, dia akan menuntut ke atas insurans kereta, walaupun walaupun motor sendiri yang salah. Motor salah, dia tetap boleh menuntut body injury, kecederaan ke atas insurans kereta. So memang kelebihan diberikan kepada penunggang motor. Betul, Man. Oh, sebab dia ada risiko untuk cedera. Benda ni Abang Jubah pernah post kat situ, dan teruk jugalah Abang Jubah kena kecap kat situ kan. Cuma Abang Jubah bagi tahu tak ada siapa pun minta aksiden. Kan, penunggang motor tu pun tak tahu yang dia akan aksiden pada hari itu, dan dia akan langgar kereta pada hari itu. Cuma apa yang kita boleh bantu dia, so kita nak bantu dia, memang kita akan bagilah. So insurans lah yang akan bantu melalui pampasan kemalangan ke atas kecederaan dia. Dia tak akan dapat banyak sebab dia bersalah, tapi dia tetap akan dapat sedikit pampasan daripada insurans. Cuma NCD kita je lah habis, NCD kereta tu je lah habis. Itu yang kita nak jaga selalu kan. Selalunya orang akan berang macam tu lah kan. Dan lah dia tak salah, motor yang bawa salah kesalahan tu atas motor kan. Tapi kenapa NCD dia hilang? Kalau kita biasa-biasa okey lah, Man. Kena yang macam Alphard tu, sampai fire tu, bising. Dia kalau maksudnya kalau kita patah kaki, kecederaan apa yang membolehkan kita claim insurans orang lain? Kalau ikutkan body injury ni, kita bercalar pun kita boleh tuntut dah. Oh ya? Walaupun tak ada patah hiuk, kita tetap boleh menuntut ganti rugi kat atas insurans. Tetap boleh. Cuma bayaran dia tu banyak dengan sikit. Amount dia bermula daripada RM100,000. RM100,000 bermula. RM100 sehingga ke RM10,000, RM100,000. Yang ni kerja lawyer lah selalunya. Lawyer akan minta semaksimum yang boleh lah. Dia punya pengiraan tu semasa anak-anak dia, keluarga dia, biasanya lawyer akan pukul habis lah. Saya dah faham kenapa bila melibatkan aksiden motor ni, berlumba-lumba lawyer datang. So lawyer ada bahagian dia dekat situ. Faham. Lawyer akan ambil komisen lah daripada tuntutan tu. Cuma bila lawyer tanya, you accident dengan apa, you langgar orang ke orang langgar you, kalau dia kata dia langgar orang, lawyer tu terus belah je. Sebab dia tu tak dapat banyak. Tapi cuba dia dengar orang sudah langgar sama saya, kaki patah, tak apa, kita kasih tolong you punya kes, you mesti menang punya. Okey, macam kes yang kita tengok baru, yang viral 2-3 minggu lepas, Nissan Navara ataupun Hilux tak silap, 4x4 yang melanggar motor, penunggang dan pembonceng motor tu kan. Okey, kalau kes tu apa yang Abang Jubah boleh komen, tapi benda ni kena tengok kepada keputusan pihak polis lah. Ni just Abang Jubah punya pandangan saja. Boleh jadi benda ni salah. Penunggang motor tu dia berhak untuk menuntut pampasan ke atas insurans Navara. Dia berhak. Ada dua tuntutan kat situ, iaitu body injury dan juga claim kenderaan. Dua benda dia akan dapat. Cuma berapa banyak tu insurans sahaja yang tentukan. Dan kepandaian lawyer untuk motor tu untuk dapatkan pampasan daripada insurans. Dia tetap akan dapat. Kalau dia buat tuntutan lah. Kalau tak ada tuntutan, tak ada lah. Tapi selalunya kes-kes macam ni, ramai dah tu pergi ziarah dah tu kan. Macam-macam orang datang, macam-macam idea dia tu. Jadi bila aksiden dengan motor ni sebenarnya, kalau boleh tu, kalau melibatkan kecederaan lah, pergi je buat report, guna je insurans. Insurans kita. Sebab kita tahu NCD kita tetap akan hilang bila motor tu menuntut kecederaan ke atas insurans. Ada cedera je, dia boleh menuntut. Walaupun jumlah tu tak banyak, tapi dia tetap boleh menuntut. Cuma jahatnya kat sini, owner kereta tak tahu pun yang insurans dia sedang digunakan. Tak ada makluman. Tak ada makluman, Man. So, tahu-tahu NCD bila kosong nak je. sambung untuk nak renew tu, baru dia akan sedar lah. Tahu-tahu NCD kosong je.
Tak boleh nak fight pun waktu dia minta tu. Tak boleh man. Tak boleh bahaya fight. juga Memang kita tak akan dapat apa-apa notification. Melainkan ada adjuster telefon kita untuk buat investigate. Kita akan tahu. Tapi selalunya kita tak tahulah man. Macam situasi Abang Jubah itu hari, yang Abang Jubah pernah kongsikan. Abang Jubah accident, tak claim insurans. Tapi bila nak renew, LCD hilang. LCD berkosong je. Rupanya Plus dah claim kat atas insurans saya. Cepat betul Plus buat kerja. Laju dia orang buat kerja. Okay. Sebab kerosakan signboard atau tanda jalan ke apa, dia boleh claim dekat insurans kita. Boleh. Biasa dah banyak kot soalan untuk bahagian insurans. Kita lari sikit daripada topik ni. Sila. Okay. Dia berkaitan dengan, kita tengok Abang Jubah aktif di media sosial dalam memberi info berkenaan tentang insurans atau apa-apa yang melibatkan kemalangan dan insurans lah. So soalan saya, sepanjang Abang Jubah menghasilkan konten-konten tu, memberi awareness kepada masyarakat, ada tak ugutan ataupun apa-apa yang tak elok lah? Kalau tanya Abang Jubah, ada. Jujur saya cakap Abang Jubah ada. Antara ugutan yang Abang Jubah dapat, dia orang bagi tahu yang Abang Jubah ni buka rahsia. Buka rahsia insurans. Sebenarnya ni bukan rahsia Taufik. Dia bukan rahsia. Ini sebenarnya Abang Jubah cuba educate orang. Sebab bila Abang Jubah duduk dalam adjuster dulu, so Abang Jubah dapat macam-macam ilmu, macam-macam pengalaman. Jadi bila Abang Jubah dah berhenti kat adjuster, masuk ke workshop, dan Abang Jubah rasa inilah masa dia untuk Abang Jubah sharing. Apa itu insurans? Kenapa insurans? Apa insurans? Dan mengapa insurans? So bila Abang Jubah dapat educate, Abang Jubah rasa inilah jariah yang Abang Jubah boleh bagi dekat orang. Sebab insurans ni penting. Sangat penting untuk kita kan. Macam kita ambil life insurance. Kalau dulu waktu kita nak bayar life insurance ni, kita rasa macam benda tu membazir. Tapi sekarang benda tu adalah kewajipan. Sebab kita tahu medical ni mahal. Sama juga dengan macam insurans kan, walaupun insurans kenderaan. So untuk kita keluarkan kos tu tak murah, mahal. Jadi kita ada insurans, so biarlah insurans yang tanggung kos tu semua. Kalau untuk kereta kita boleh tahan. Tapi untuk kereta orang tu siapa nak tanggung? Kita nak tanggung. Memang kita tak mampu. Kita pun tak tahu kita akan berlanggar kereta apa. Kita tak tahu kita langgar kereta apa. Contoh kita ambil kereta kancil lagi tu kan. Kita ambil kereta kancil dan langgar Alphard tu. Kalau lah kancil tu tak ada insurans, siapa nak bayar? Apa kes kalau tak ada? Kalau tak ada insurans, Alphard tu dia kena guna insurans dia sendiri. Kat situ lah kepentingnya insurans. Sebab dia dah letak dia nak menutup kata kancil. Sekarang ni siapa nak tanggung kos perbaikan dia? So dia kenalah gunakan insurans dia untuk dapatkan ganti rugi ataupun pembahasan daripada insurans. Jadi orang yang owner kancil terlepas? Terlepas lah. Dia terlepas dari segi bayaran. Tapi dari segi undang-undang dia tak terlepas. Dia boleh kena saman lah. Dia akan kena saman lah. Saman boleh kena dakwa jugalah. Boleh kena dakwa lah. Dia ada section, dia ada akta dia. Tetap dia akan kena. Cuma untuk dia bayar satu jumlah kepada orang tu, Abang Jubah rasa dia tak mampu. Memang dia tak mampu. Katakanlah owner tu tetap tak puas hati, nak bawa ke mahkamah, kan? Kalau Abang Jubah duduk kat tempat owner kancil tu, mahkamah lah. Penjara lah. Memang saya tak mampu nak bayar. Itu yang dia boleh buat, kan? Dia bukan tak nak usaha cari, dia usaha cari. Kalau katakan dia memang ada duit, Abang Jubah rasa dia dah renew insurans. Dia dah renew pun insurans, tapi mungkin dia tak mampu. Jadi, dan dia perlu hidup untuk bekerja. Mungkin kereta tu salah satu kenderaan dia untuk cari rezeki kan. Walaupun dia tak ada insurans, tak ada lesen, dia tetap bawa juga. Memang kat situ kita nampak macam pemandu kancil tu macam pentingkan diri. Tapi kita tak tahu pun masalah dia. Betul. So itulah guna insurans kita kalau berlaku je kemalangan. Sebenarnya kemalangan ni penting untuk kita juga sebenarnya. Dia terlanggar tu tertidur ke Abang Jubah? Itu nasib itu nama pun kemalangan. Kita tak tahu. Tak cerita lah. Dia tak cerita lah. Tak sempat nak cerita lah kot. Selalunya alasan policy report yang Abang Jubah baca, kereta depan brek mengejut.
Oh, dia salahkan orang depan. Dia salahkan orang depan. Dia cuba menyalahkan orang depan. Dia akan kata orang depan salah. Alasan tu klise sangat lah. Tak valid lah. Tak valid. Tapi Pak Polis dah tahu dah. Kan? So dia akan saman juga. Walaupun dia kata ada semut melintas depan tu, dia break. Tapi break tak makan. Ada tu terlanggar juga kereta depan. Tapi kalau dia langgar tepi, itu lain. Itu boleh jadi RTI. RTI maksudnya? RTI ni dia ada dua. Sebutan dia ada dua. RTI ataupun RTM. Okey, RTI tu refer to insurance ataupun RTM refer to magistrate. Okey, untuk kes-kes macam ni, kemalangan-kemalangan ni boleh jadi dua-dua salah dan dua-dua tak bersalah. Dan boleh jadi dua-dua disaman pihak polis, dua-dua tak kena saman pihak polis. Macam mana pula proses tuntutan dia? Bila kes macam ni, masing-masing akan menuntut ke atas insurans sendiri. Dia tak boleh nak menuntut kata dia tak boleh menuntut kata dia. Tak boleh. Masing-masing ambil NCD je. Masing-masing kena claim ke atas insurans sendiri. Selalunya kes macam ni, diorang dia akan sayangkan NCD, diorang akan buat cash repair je. Tapi kalau teruk, dia guna insurans lah. Cuma bila guna insurans ni, NCD lah habis. Tu dipanggil RTM, RTI lah. Ni salah satu benda yang berjubah kongsi juga. So mungkin bermanfaat untuk orang kan. Kita tak tahu. Ini temu banyak benda saya dengar ni. RTM ni saya RTM berlakon je selalu. TV, stesen TV RTM. Betul. Tapi sesuatu perkongsian yang baru lah. Kita banyak dapat benda baru kan. Sebab nak hadam ni membuatkan saya risau. Rotek saya dah mati ke belum kan? Kembali dah terfikir dah ni kan. Insurans semua kan. Okay, Roman cakap pasal rotek kan. Bila kita bawa kereta kan, rotek kita ni tamat tempoh. Kita kena langgar. Ataupun kita melanggar, boleh claim ataupun tidak. Ini pun satu soalan yang banyak orang tanya juga. Road tax ni dengan lesen dia lebih kurang je. Okay? Road tax adalah satu kesalahan undang-undang. Okay? Insurans, sewaktu dia kemalangan, polisi dia hidup. Jadi dia boleh menuntut ke atas insurans dia ataupun yang melanggar. Boleh, tak ada masalah. Tapi untuk dia menuntut kata insurans, owner kereta kena check dulu dengan insurans dia, boleh ataupun tidak. Tapi kebanyakannya boleh bila dia nak menuntut ke atas orang. Boleh. Sebab rotek ni adalah kesalahan, tapi bukan kesalahan insurans, cuma kesalahan kepada undang-undang Malaysia. So kena tahu juga. Dia yang penting bilik insurans ni dua je man. Lesen dan juga polisi insurans. Dua benda je kena tahu. Kalau salah satu ni tak ada, kes macam mana pun tetap insurans takkan bayar. Sebenarnya banyak je kes-kes yang insurans reject. Abang Jubah sendiri pun pernah handle kes-kes yang insurans reject, walaupun dekat Abang Jubah sendiri. Insurans reject claim tu. Salah satu dia fraud lah. Bila melibatkan penipuan ni. Kadang-kadang benda tu sewaktu dia kemalangan, dia tak ada insurans. Dia tahu tak ada insurans. Jadi bila dia tahu dia tak ada insurans, dia tak boleh buat tuntutan. Jadi bila dia accident, dia pergi balik buat report, kemudian dia renew insurans. Dan dia ingat insurans tak tahu kan. Sebab waktu kemalangan tu insurans dia hidup kan. Tapi bila kita submit je, insurans reject. Sebab insurans jumpa yang kes tu tak ada insurans sewaktu dia kemalangan. Dia siasat habis-habis tu. Dia siasat habis. Ini kat sini dia panggil ODI ni. ODI bermaksud? ODI ni maksud dia on damage investigation. On damage, okay. Tapi kalau dah kena ODI ni, selalunya owner pening lah. Owner pening, bengkel pening, adjuster pun pening. Tiga-tiga ni dia akan pening. Macam bengkel ni dia tak pening sangat. Dia akan pening parking kereta tu tak tahu sampai bila. Okey, lama lah prosesnya. Lama. Minimum sebulan, 2 bulan. ODI. Itu pun bergantung kepada owner kereta. Kalau dia cepat bagi kerjasama, cepatlah kes tu tutup. Sama ada insurans bayar ataupun tidak. Kes paling lama yang Abang Jubah pernah handle, ambil masa 4 tahun. 4 tahun. Kes tu tersadai macam gitu je. 4 tahun. Dia punya accident tu sampai karak-karak semua dah naik dah. Kereta tu senang cerita dah hancur dah. Kes tu memang total loss.
Cuma insurans meragukan kes tu. Insurans beranggapan sewaktu dia kemalangan, dia tiada polisi insurans. Tiada polisi insurans. So insurans siasat lepas tu tak dapat kerjasama daripada owner. Owner kejap kata dekat Sabah lah, kejap kat Sarawak. Okay. So dia tak balik Semenanjung. So benda-benda tu yang buat kes tu jadi lambat. Tapi alhamdulillah hujung dia kes tu tetap tutup dan insurans bayar pampasan kepada owner kereta. Abang Jubah rasa sebenarnya rezeki orang tu lah. Kan? Insurans bayar. Sebab abang tengok kronologi pun macam berat kes ni. Tapi mungkin dia boleh meyakinkan adjuster yang sewaktu dia kemalangan, polisi dia hidup. Tapi ada juga yang insurans reject man. Ada. Pun banyak yang insurans reject. Selalunya bila insurans reject ni, kemalangan yang dia buat sendiri. Dia nakkan pampasan insurans. Mungkin dia kau tim dengan workshop ke apa, dia nak cat satu kereta. Jadi bengkel mungkin uruskan untuk cat satu kereta, tapi dengan cat kereta tu kena accident. Kena accident. So bila accident dan mungkin laporan polis tu agak meragukan, so insurans siasat dan buatkan ODI. Kalau adjuster jumpa bukti, claim tu reject. Baikilah sendiri. Dan banyak kes-kes macam ni sebenarnya. Memang banyak. So masa Abang Jubah jadi adjuster dulu, pernah tak Abang Jubah reject claim orang? Aduh, yang ni kena serba salah nak cakap ni. Kan serba salah kan. Kalau ada Abang Jubah reject tu, Abang Jubah minta maaf lah. Tapi memang ada. Ya, Abang Jubah hanya menjalankan tanggungjawab. Abang Jubah buat tanggungjawab Abang Jubah je sebenarnya. So bila Abang Jubah dapat assignment, selalunya Abang Jubah akan siasat lah. Macam Abang Jubah dulu, bahagian masa adjuster, Abang Jubah ni bahagian motor claim. Jadi banyak department, ada motor claim, ada body injury, ada ODI punya ni. So dia banyak pecahan. Macam Abang Jubah hanya bahagian OD claim saja untuk buat laporan kereta kemalangan. So kereta yang bahagian apa yang rosak, apa yang perlu di-repair, apa yang perlu ditukar, itu department Abang Jubah lah. Tapi sebab bukan kita minat, so kita nak belajar lagi macam-macam pasal insurans. So salah satu dia adalah ODI. So ada salah satu kes tu, kalau Abang Jubah kalau ingat Abang Jubah, kes tu adalah kereta 4x4 lah. Okay, 4x4. Kalau ikut pada polis report dia, kes tu genuine. Maksudnya kes tu memang betul-betul kemalangan. Cuma insurans meragukan kemalangan tu. Jadi insurans arahkan adjuster untuk buat ODI. So bila dah buat ODI ni, adjuster perlu pergi ke tempat scene location. Tanya owner macam mana kemalangan tu berlaku apa semua kan. So macam Abang Jubah sendiri pergi tengok keadaan kesan tayar. Kereta tu terbabas dan masuk ke dalam tasik. So nampaklah kesan tayar lori tarik dia keluar apa semua kan. Dan ada video. Cuma meragukan kes tu yang buat insurans suspek, laluan dia tu tak kena dengan laluan yang setiap hari dia lalu. So benda tu yang meragukan. Bila benda tu meragukan, insurans hantar adjuster untuk buat siasatan. Dan final dia, insurans reject claim tu. Dan dekat sini Abang Jubah belajar yang insurans terima hasil laporan atau hasil report yang guna test live test macam tu lah. Yang hospital tu, dan benda tu memang mahkamah terima. Abang belajar tampal-tampal kat badan tu. Yang tampal-tampal kat badan tu. So laporan tu mahkamah terima. Jadi untuk yang kes tu memang menggunakan teknik tu. Okey, selalunya adjuster ni dia takkan guna yang tu dulu. Dia akan guna investigate daripada soal siasat apa semua. Dia akan tanya sewaktu kemalangan siapa bawa. Okey, lepas siapa bawa, dia call siapa orang pertama yang dia call, bagi tahu yang dia accident apa semua. So benda-benda ni, maklumat-maklumat ni adjuster perlukan. Bila daripada maklumat ni pula, adjuster akan minta bukti. Okey, dia kata dia call kakak ataupun adik. Okey, I nak tengok you punya bil telefon. You call kan? Okey, I nak tengok you punya bil. Kalau benda tu betul, adalah nombor telefon tu. Tapi kalau tak ada macam Nafiq,
Ada satu benda yang meragukan suspicious kat situ. Tu salah satu point dia kan. Yang kedua, dalam police report tu tak silap Abang Jubah dia kata jalan licin. Maksud jalan licin mesti basah dan hujan. Adjuster kena pergi kepada Jabatan Kaji Cuaca untuk dapatkan laporan cuaca pada hari kemalangan, betul tak betul, hujan ataupun tidak. So kalau katakan hari tu tak hujan, macam mana datangnya licin? So benda-benda ni, poin-poin ni yang buat insurans akan reject tuntutan tu. So banyak faktor sebenarnya. Ni antara-antaranya lah. Kenapa insurans reject claim. Sebab Abang Jubah terus terang cakap, masa Abang Jubah dekat insurans dulu, memang banyak jumpa kes-kes yang fraud. Banyak sangat. Sebab tu insurans dia berhati-hati. Insurans bukan tak nak bayar, insurans bukan tak nak bertanggungjawab, insurans nak bertanggungjawab, tapi kes tu mestilah genuine lah. Bukan yang diadakan. Banyak yang berlaku ni diada-adakan. Dia ambil peluang untuk betul Man, dia ambil peluang. Tapi dia sanggup lah membahayakan diri sendiri, membahayakan nyawa dia untuk buat claim. Selalunya Fik, owner takkan berani. Owner tak akan berani buat. Selalunya dia akan hire orang luar lah. Ada stuntman lah. Macam berlakon Macam berlakon Man. Yalah. Siapa berani Siapa berani nyawa kan. Selalunya ada orang lain yang akan buat lah. Dan benda ni biasanya insurans pun tahu benda ni. Cuma insurans pula dia kena dapatkan bukti lah. Bukan simply untuk reject lah. Insurans bukan mudah-mudah tu untuk reject. Tak mungkin. Sebab insurans ni kita tahu dia pun meniaga juga. Okay? Kalau dia buat keputusan yang salah, dia tak nak bayar tuntutan tu, owner kereta berhak untuk saman insurans. Dan benda tu akan jadi lebih susah lah. Kerugian lagi besar. Dan mungkin kerugian lagi besar. Sebab insurans pun dia berniaga kan. Kalau kita tengok dalam top rank sedarai insurans Malaysia, Etiqa antara yang top ranking. Top ranking untuk? Nombor 1 untuk kes-kes yang untuk bayaran kepada bengkel lah. Maksudnya kalau kita gunakan insurans Etiqa ni, dia mudah. Mudah. Sebab tu banyak kes-kes fraud pun dekat Etiqa juga. Sebab itu mudah. Tu ada juga insurans yang orang cakap pahit lah nak bayar ni. Ada juga. Cuma ada beberapa insurans lah. Tu semua memang nak Abang Jubah punya, dalam pemerhatian Abang Jubah lah kan. So itu yang selalu berlakunya, owner kena tambah duit, insurans bayar tak cukup. So benda-benda macam ni lah. Dan insurans pula dia mesti nakkan bukti. Kenapa apa yang tak cukupnya kan. Sebab insurans pula bila diorang bayar, diorang dah tengok harga pasaran. Kat sini bengkel kena main peranan lah. Dapatkan invoice apa semua, bagi tahu kat insurans memang beli banyak ni apa semua. Tapi kadang-kadang owner kena tambah duit sebab bayaran tu tak cukup. So benda tu akan jadi panjang lah. Sorry, saya teringat pula tadi Abang Jubah cerita kan pasal kalau langgar motor, orang motor tu boleh claim ke kereta atas apa injury dia. Tapi bila saya teringat ada 1, 2, 3 video kat India lah dulu yang pernah selalu keluar kan, orang tu jalan kaki, dia lompat atas kereta, kedepuk. Lepas tu dia marah orang ni, dia kata dia nak claim insurans, dia nak kalau macam tu terjadi macam mana? Okey. Baik kat soalan ni Man. Sebenarnya untuk kes macam ni Man, bila ada rakaman macam tu, bila ada rakaman macam tu, insurans terus reject je. Insurans terus buang je kes tu. Tuntutan tu dia sebenarnya nak buat tuntutan body injury. Dia nak buat tuntutan body injury, tapi kita ada video dan kita ada footage yang kemalangan tu adalah berpunca daripada dia, bukannya kemalangan. Dia yang cek kemalangan tu. So insurans akan reject. Tapi kalau tak ada CCTV, tak ada bukti apa semua, dan insurans tak boleh untuk reject claim tu. Alamak. Insurans tetap kena bayar. Habis kalau jadi macam dekat jalan kampung, tak ada CCTV, kereta pun kereta Saga yang tak ada orang kata tu dashcam lah orang kata dash kan. So insurans tak akan main. Tapi dia jatuh kepada klausa body injury lah. Cuma kesian lah dekat owner kereta tu tak pasal-pasal. Ibarat macam dia teraniaya kan. Teraniaya kan lah, tak pasal-pasal kan. Tapi sebenarnya Abang Jubah tak nafikan memang ada kes macam tu.
Cuma Abang Jubah belum jumpa je lagi. Belum jumpa lagi. Belum jumpa lagi je. Tak jauh lah Minta jauh lah. Better letak dashcam lah. Ada scam. Dashcam tu. Tu Abang Jubah, kalau boleh pasang lah. Sebab benda tu sebagai kita punya bukti pun dia juga. Ya. Sebagai bukti kita, mungkin untuk orang lain pun berguna juga kan. Pasang lah dashcam tu. Abang Jubah rasa macam benda tu. Abang Jubah pernah buat video pasal dashcam juga. So minta beri penedahan kegunaan dashcam tu kan. Sebab kita banyak rumah orang sebenarnya. Daripada video-video kita, bukan untuk diri kita, untuk orang lain juga. Ataupun kan Abang Jubah kan, kenapalah orang yang jual kereta ni semua tak hadirkan je teknologi tu siap-siap. Betul. Kan? Jadi Abang Jubah setuju. Wajibkan Wajibkan pengeluar kereta lah. Pengeluar kereta kan. So sebenarnya kerajaan pun boleh kot wajibkan kan, bagi subsidi ke kan, untuk setiap kereta pasang CCTV. So salah satu dia, kita memudahkan siasatan pihak polis, mempercepatkan juga proses tuntutan dalam masa yang sama. Sebab polis nak siasat pun bukan sekadar satu kes, banyak. Polis ni pun banyak kes dia orang yang dengan dia orang punya kapasiti anggota pun yang tak cukup kan. So dia nak siasat kes tu bukan sikit-sikit. Yang kes kemalangannya lah, kes kecurian lah, kes tu lah, kes ni lah. Tambah-tambah lagi musim perayaan. Confirm lah. Banyak aksiden. Macam saya kena itu hari waktu raya. Saya sepatutnya report di Balai Poli Muazzam, tapi Balai Poli Muazzam tu pack. Balai Poli Muazzam terpaksa pas saya ke Rompin. So saya kena ke Rompin. Bawa kereta ke Rompin? Bawa kereta ke Rompin. Dalam 80 km jauh daripada tempat saya Kemalangan tu. Tapi keputusan penuh tu yang dikeluarkan oleh Rompin ke ataupun Rompin yang keluarkan? Maksudnya memang dia bagi sepenuhnya untuk Rompin handle lah kes tu. Betul. Abang Jumat nak share satu. Kita selalu tengok accident dekat biasanya kita tengok accident antara kereta dengan kereta kan. Pernah tahu tak macam mana kita nak buat tuntutan dengan konsesi pula? Antaranya konsesi plus. Abang Jubah baru je buat satu video bagaimana cara kita nak membuat tuntutan kemalangan kereta dengan plus. Okay, so benda ni memang benda baru juga. So video tu pun dah siap, Abang Jubah dah post dah pun. Untuk plus ni, bila kita accident dalam plus, bukan semua tuntutan yang plus akan tanggung. Okay, salah satu yang plus akan reject, objek di tengah jalan plus tu, kemudian kita langgar. Okay, untuk tuntutan macam tu selalunya plus takkan tanggung. Plus akan reject je claim tu. Jadi owner boleh gunakan insurans sendiri untuk membuat tuntutan. Macam mana plus reject adalah dia orang punya alasan-alasan tu. Dia ada alasan-alasan di sini untuk dia orang reject claim tu. Okey, macam kes yang baru ni Abang Jubah uruskan. Kereta tu accident di Gurun, Kedah. Gurun, Kedah. Dia langgar lembu man. Lembu dalam plus tu dia pergi langgar. Ada video dia terpelanting lembu tu mati. Kereta yang dia bawa adalah Nissan Navara. Yang sebulan setengah barang tak ada tu. So dia langgar Nissan Navara. Dia tanya Abang Jubah macam mana. Abang Jubah tanya dia nak claim dengan siapa, nak claim dengan plus ataupun nak claim dengan insurans sendiri. Dia kata boleh ke claim dengan plus? Boleh, cubalah dulu. Direct dengan plus tanya. So bila dia tanya plus, plus kata boleh claim. Tapi dia pun ada video dia kan. Ada video rakaman dia langgar lembu tu. Lepas tu dia bagi tahu dengan plus yang dia kemalangan. Dan dia ada proses-proses dia dalam berapa hari untuk membuat tuntutan. Dan kes tu pun dah berjaya dah. Bukti semua cukup lah. Bukti semua kena cukup. Itu lembu. Objek lain selain pada haiwan yang bergerak tak boleh. Tak boleh. Contoh tayar ke besi atas jalan tak boleh. Apa sebab dia macam tu? Plus ni dia ada sebab dia sendiri. Selalunya yang Abang Jubah baca report dalam kemalangan tu anggota diorang baru lepas lalu. So tiada apa-apa barang ataupun objek atas jalan. Selalunya macam tu lah. Walaupun kita ada footage ke apa benda, saya Abang Jubah rasa benda tak membantu. Tapi owner boleh cuba. Tapi banyak kes yang Abang Jubah tengok semuanya reject. Tapi dengan kes lembu tu plus tanggung.
untuk kos pembaikan. Cuma berapa bayaran dia, Abang Jubah tak tahulah. Cuma maklumat yang Abang Jubah dapat, kalau katakan daripada jumlah claim tu, insurans hanya bayar, plus hanya bayar 80%. Ataupun 70%. Ataupun 50%. Average tu je. So maksudnya dia tak bayar penuh jugalah. Dia tak bayar penuh jugalah. So jadi balance tu terpaksa tambah duit sendiri. Tambah duit sendiri. So, Tambah duit sendiri. Kau nak tak nak pening kepala, insurans sendiri je Tak lah. nak pening kepala insurans sendiri lah. Kalau claim dua-dua boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Oh, cakap dah tu. Dia syarat dia satu je, sekali je. Dia kita tak boleh claim dua-dua. Masa haiwan bergerak boleh lah ya. Boleh. Oh, macam kes ni apa baru ni anak gajah Gajah. ya, mati bawah lori tu kan. Oh, yang mak kes tu. gajah kan. Yang So lori tu boleh lah claim. Okey, sebenarnya Abang Jubah ada argue juga dengan staff insurance ni untuk kes langgar binatang. Ni Abang Jubah kongsi kan. Ada satu video Abang Jubah tu, tak silap video tu 2 tahun lepas. Dengan salah satu syarikat gergasi dalam Malaysia juga. Insurans tu. So bila Abang Jubah post je video tu, di komen. Insurans komen. Insurans komen, wakil insurans tu komen. So dia PM Abang Jubah, dia perkenalkan dia daripada insurans ni, dia adalah pegawai ni. So dia minta Abang Jubah telefon dia untuk dia explain berkenaan video Abang Jubah tu. Maksudnya dalam video Abang Jubah tu ada ralat lah. So ikutkan apa yang dia bagi tahu Abang Jubah. Untuk kes, kalau tak silap Abang Jubah, gajah juga. Gajah pergi dekat kereta dia. Kemudian senang cerita macam gajah tu yang langgar kereta tu. Bukan kereta langgar gajah. Gajah tu yang langgar kereta. So pintu bengkok, side mirror pecah apa semua. Bila kereta tu buat tuntutan, insurans reject. Insurans reject claim tu. Pada Abang Jubah, Abang Jubah cakap dalam video tu yang insurans akan bayar. Sebab Abang Jubah sini pun ada pandangan Abang Jubah sini kan. Sebab benda tu Abang Jubah consider sebagai kemalangan. Sebab apa kemalangan? Dia bawa kereta dan dia dekat dalam kereta tu. So waktu memandu, dia nampak gajah dan dia berhentilah. Kan? Gajah tu datang pergi langgar dia. Kan? So pada Abang Jubah itu adalah kemalangan. Ya. Kan? Nak elak macam mana memang tak boleh. So dia tunggu dan gajah tu langgar dia. Bila Abang Jubah kata benda tu boleh claim, kat sini yang staff pegawai insurans tu pihak Abang Jubah untuk diterangkan yang benda tu insurans reject. Atas sebab apa dia reject, gajah yang pergi langgar dia. Bukan dia yang langgar gajah. Kalau dia langgar gajah, kes genuine, boleh claim. Ish, kalau macam ni teruk. Gajah tu kena ambil insurans. Gajah kena ambil insurans juga. Kesianlah pula kat gajah tu. Tak pasal-pasal Dia bukannya tahu dia nak buat apa kan. Maksudnya dia bukan semua syarikat insurans macam tu. Dia bergantung kepada polisi. Bergantung pada polisi juga. Tapi selalunya polisi ni lebih kurang je. Tapi kenapa insurans reject? Sebab dia kata gajah tu yang langgar dia. So benda tu bukan dikira sebagai kemalangan. Sebab tu insurans reject claim tu. Cuma bila Abang Jubah call dia, Abang Jubah pun orang kata ada pandangan Abang Jubah sendiri dan dia pun bagi huraian dia juga. Cuma Abang Jubah mengalah. Abang cakap sebab dia insurans, so dia pada Abang Jubah dia lebih mahir lah. So Abang Jubah, okey, saya setujulah dengan pandangan tuan, saya akan perbetulkan semula video tu. So Abang Jubah buat video yang baru mengatakan kes tu memang insurans akan reject. Teruk kena kecam. Teruk. Yalah kan, semua orang mestilah fikir rasionalnya. Mana rasionalnya kan? Kalau kita fikir rasional, gajah melanggar kereta. Gajah tak ada otak. Tak ada otak, tak ada akal. Kereta lain melanggar kereta lain. Sama kan situasi. Yang dilanggar tidak minta dilanggar. Betul. Kemalangan. Betul. Kemalangan. Walaupun yang membawa kereta yang satu lagi ni ada intention untuk langgar. Ya. Tapi masih dikira sebagai kemalangan. Sebab tu Abang Itu Jubah. saya tertanya-tanya, gajah kenapa tak dikira sebagai kemalangan? Ya. So Abang Jubah petikaikan benda ni lah. Sepatutnya benda tu consider sebagai kemalangan. Melainkan sewaktu kemalangan tu, kereta tu parking di tepi. Parking di tepi. Kereta tu bukan dalam pemanduan lah. Mungkin owner keluar pergi mana ke, gajah datang. Ya, yang tu baru insurans takkan bayar. Kalau Dafi ingat baru-baru ni ada satu kes,
kereta Azia dia dihempak pokok dan meninggal. Kereta Azia. Untuk kes tu insurans bayar pampasan untuk kemalangan tu. Walaupun polisi insurans dia tak ambil pun perils. Tapi sebabkan kes tu semasa dia memandu, dia sedang bawa, tiba-tiba pokok tumbang kena kereta dia. Insurans consider benda tu sebagai kemalangan. Dan insurans bayarlah untuk kos perbaikan walaupun kereta tu total loss. Tapi bila kereta tu parking tepi jalan, pokok tumbang, okey, dan himpap kereta dia, yang tu insurans takkan bayar apa pun pasal. Kalau dia tak ada peril lah. Kalau ada peril, possible lah insurans akan bayar. Tapi kalau dia sedang memandu, pokok tumbang, insurans akan bayar. Tapi kalau dia parking tepi, pokok tumbang kena dia, insurans takkan bayar. Insurans pasti reject. Sebab dia di tepi? Ya, sebab itu bukan kemalangan. Kereta tu sedang parking. So memang bukan kemalangan lah. Melainkan dia ada ambil tambahan perils. Baru insurans akan bayar. Tambahan perils ni clause Bencana. Okay. Perils ni banyak. Dia ada lightning. Abang Jubah pernah handle kes yang kena panah kilat. Kita kena panah kilat? Kita kena panah kilat man. Ui, dekat mana tu? Saya ada nampak Alza sebiji. Dalam video baru saya tengok tadi. Ada. Terbakar juga lah. Tapi tak teruk lah. Okey. Tapi Berapa jadi dengan orang dalam kereta kalau kes disambar kilat tu? Yang kes tu yang tu Abang Jubah tak pernah Abang Jubah pernah handle kes tu, tapi masa tu orang tak ada. Orang tak ada. Orang tak ada. So untuk kerosakan insurans tanggung. Sebab dia ada perils. Ada peril. Selalunya orang ingat perils ni banjir je kan. Sebenarnya dia meluas. Perils ada macam baru ni Abang Jubah handle satu kes angin daripada angin kuat, kemudian bumbung tercabut, terbang, kena kereta dia. Yang kes tu dia special sikit sebab bumbung tu terbang kena pada panel belakang. Tapi owner dalam police report owner dia beritahu bumper dia kena sekali. So Abang Jubah tengok macam tak relate dengan accident. Ada gambar tak? Ada video tak? Nasib dia baik. Ada CCTV dekat kawasan tempat kerja dia. Selepas bumbung tu kena pada bahagian belakang, ada bumbung lain yang sampai kena pada bahagian bumper. Kalau tak abang insurans confirm akan reject. Mungkin dia akan kata ni tipu ni, kau nak tukar bumper ni. Betul kan? Insurans akan cakap benda tu kau nak tukar bumper je. Tapi rezeki dia tunjukkan video tu. So Abang Jubah upload dekat adjuster, bagi tahu insurans bayar je. Betul lah Fik. Kalau lah semua satu Malaysia, semua kereta ada dashcam, banyak masalah boleh selesai. Banyak masalah boleh selesai. Banyak masalah. Orang nak buat jahat pun fikir banyak kali tu, kan? Semua kereta boleh merekod. Betul lah. Dia ada bukti kan? Dia ada bukti. Insurans bukan mengelak ataupun culas untuk tak nak bayar. Selagi benda tu relate dengan accident, insurans akan bayar. Insurans akan bayar. Sebab dia orang berniaga. Dan dia nak jaga nama dia juga. So dia bayar je lah. Tapi benda tu kena betul-betul relate dengan accident atau benda tu yang genuine kan. So tak ada isu pun sebenarnya. Itulah tu. Sedar tak sedar kita sejam setengah ya Abang Jubah. Sejam setengah lagi rancak daripada first dulu kan. Tu saya cakap tu, duduk sofa ni dia lain sikit. Mungkin sebab sofa ni dia selesa sangat kan. Jadi perbualan kita jadi panjang. Betul kan? Terima kasihlah Abang Jubah untuk perkongsian pada hari ni. Sebenarnya kalau kita nak katam kan, memang takkan katam benda ni. Banyak lagi luas lagi ni. Soalan last lah, soalan luar topik dia. Mana kan Abang Jubah ni ada workshop yang membaik pulih kereta-kereta kemalangan. Mesti ada kemalangan maut yang pernah handle dalam workshop kereta kemalangan maut. Betul? Ada tak kes misteri dengan kereta-kereta ni? Boy, dia nak pergi bahagian tu. Okey, ada kes misteri satu, tapi masa tu bukan zaman Abang Jubah lah. Masa tu zaman arwah pada Abang Jubah juga. So misteri dia waktu kereta tu accident tu dekat Bukit Putus. Okey, waktu nak naik atas kereta, lori tak jalan. Lori touring tak boleh jalan. Enjin hidup tak boleh jalan. Tak boleh jalan. Kereta tu memang accident lah. So kereta tu dah berpantut jalan, tapi dia nak kena tarik lah kan. So bila naik atas touring tak boleh jalan. Press masuk gear tak boleh jalan. Tayar tak dia boleh. Dia jadi berat. Pengalaman tu sendiri driver Abang Jubah
Towing Abang Jubah sendiri. Tu pengalaman dia lah. Lepas tu dia cerita, dia kata ada satu orang tua ni dia suruh baca, adalah zikir apa macam tu lah. So dia baca, alhamdulillah mudah. Lepas tu terus boleh jalan. Bukan masalah gearbox Bukan masalah gearbox, bukan masalah apa. Alhamdulillah. Tu kes yang pertama. Cuma kes yang kedua ni dia bukan mistik. Cuma kes tu melibatkan kemalangan tu melibatkan kematian. Dan pemandu tu dimasukkan ke dalam penjara. Ke dalam? Penjara. Kenapa? Pemandu. Okey, cerita dia macam ni. Sebenarnya kes ni pun sahabat Abang Jubah ni juga berlaku kepada mak ayah dia. Okey, mak mertua dia. Yang memandu tu bapa mertua dia. Yang meninggal tu adalah mak mertua dia lah. Okey. So sewaktu kemalangan tu berlaku di Plus Highway, mungkin pak mertua dia bawa kereta tu, dia terlepas sempang untuk masuk ke R&R, dia cuba masuk daripada arah hadapan. Okey. So automatic sebenarnya dia dah wrong way lah. So waktu dia masuk je dia cuba buat wrong way tu, lori sampai daripada belakang dan melanggar. So sewaktu semasa kemalangan, mak mertua dia meninggal di tempat kejadian. Okay. So Abang Jubah yang uruskan kereta tu untuk tarik kereta tu bawa ke bengkel Abang Jubah. Sebabkan Abang Jubah tak ada panel, Abang Jubah terpaksa uruskan ke bengkel kawan lah di sekitar Senawang. So untuk kes tu Abang Jubah sentiasa follow up dengan dia. Kes tu insurans consider sebagai total loss dan insurans pun bayar pampasan kepada dia. Cuma untuk kes mak dia tu, mak mertua dia yang meninggal, bapa mertua dia disabitkan kesalahan. Menyebabkan kematian? Menyebabkan kematian. Oh, boleh jadi macam tu. Ya, menyebabkan kematian. Pak mertua dia lah. Tapi macam baru ni Abang Jubah sempat jumpa dia. Tanya apa selepas kejadian tu, dia kata bapa mertua dia masuk penjara selepas mahkamah tu. Cuma masuk mahkamah tu 1 hari. Dia rekod mahkamah masuk penjara tu 1 hari. So rekod tu tetap ada lah. Yalah, faham. So saya macam simpati jugalah kan. Macam pakcik kan, bapak tu kan, isteri meninggal kan, lepas tu dia pula masuk penjara. So macam ujian lah untuk dia. Hanya sebab terlipas simpang ke R&R. Itulah tu, kalau ada rasa, sebab kita banyak dengar benda-benda macam ni kan, dia terlepas kan, ada highway suka dia langgar arah pakai motor dan menyebabkan penunggang lain tersasar dan meninggal. Lebih-lebih jalan dalam Kuala Lumpur ni mana bersimpang-simpang kan, kita terlepas ikut Waze. Lepas tu Waze pula kita pula lambat baca dia punya arahan. Tak apalah jalan jauh pun. Jangan patah balik. Janganlah patah balik. Terus je lah. Terus je lah. Kan? Banyak risiko. Berubah tu hidup kan. Betul bahaya. Kalau Abang Jubah kat tempat dia pun cakap besar ujian dia ni. Kan? Berat juga ujian dia. Yelah kalau muda lagi mungkin lah, tapi sebab dah usia dengan, tak sayang Abang Jubah dalam 60 ke 70 juga umur dia. Allah. Tak pasal-pasal masuk penjara. Masuk penjara, orang rumah pun meninggal. So itulah pengajaran kadang-kadang apa yang jadi kat orang ni teladan untuk kita kan. Jadi kalau terlepas tu terlepas lah kan, biar lambat asal selamat. Walaupun tagline ni nampak klise kan, tapi itulah yang pertamanya, ada keselamatan itu yang pertama. Sebab kadang-kadang tak jadi kat kita, jadi kat orang yang kita sayang. Benda tu yang lagi perit kan, ujian lah mana. Itulah dekat Abang Jubah pun terima kasih daripada jauh datang ke Shah Alam daripada mana tadi? Dari Seremban. Tak adalah jauh, sejam lah juga. Tengok Abang Jubah pun tak patah balik. Betul. Kita memang tak nak dia patah balik pun kalau boleh kan, dan nak berjumpa tu kan, kita nak jumpa juga. Alhamdulillah Tuhan mudahkan hari ni kita jumpa. Terima kasih banyak pada Abang Jubah. Abang Jubah ada apa-apa nak cakap pada supporter ke, ada ataupun kepada orang yang Abang Jubah pernah reject ke kan dulu? Abang Jubah tak nak cakap apa, cuma apa yang Abang Jubah nak sampaikan, sebab tu kita memandu ni, kita tak tahu bila kita akan kemalangan. Okay, dan kita pun tak tahu bila kita akan kemalangan. Jadi pastikan memandu ada lesen memandu, ada polisi insurans. Sebenarnya kita tak nak menyusahkan orang. Okay? Tapi dalam masa yang sama, bila kita tak ada dua benda ni, kita akan menyusahkan orang, kita akan menyusahkan diri sendiri. Tak jadi tak apa, tapi kalau berlaku dan menyebabkan kematian, macam mana? So Abang Jubah nak pesan itu je. Lesen memandu dan juga polisi insurans. Biarpun third party claim, biarpun polisi third party. Dua benda ni paling penting. Yang lain tu kalau tak ada,
Yang lain tak tu ada pilihan sangat. It's okay. It's okay. Yang dua ni penting. Dua ni Lesen penting. memandu dan polisi insurans. polisi insurans. Baik, itulah sikit sebanyak perkongsian daripada Abang Jubah. Jangan risau, kita akan panggil lagi. Kan, orang kata tu podcast ni insya-Allah kita akan cuba terus istiqamah lah dalam perkongsian-perkongsian yang berguna macam ni, dan saya yakin ada yang mendengar ni dapat ambil sikit sebanyak. Okay. Jadi terima kasih pada Abang Jubah. Terima kasih, Semoga urusan membaiki kereta yang rosak tu, apa yang rosak? Panas Termostat. Termostat. Kemungkinan termostat. Harap jangan overheat lah. Overheat pening kat kepala ni. Ya. Itulah dia tu kan. Itulah dengar-dengarnya daripada balik daripada Melaka lagi. Balik daripada Terengganu Dari asalnya. Terengganu, daripada Melaka. Daripada Melaka. Last nak pergi ke sini yang dibuat hal. Itu kalau Anwar Transmatic tak bagi tahu tu, memang terus ke sini. Nak langgar je. Langgar je. Tapi komen dan advice, Abang Jubah jangan bawa lah, parking je, guna towing je tarik. So kita ambil pandangan orang yang pakar kan. Abang Jubah tak adalah pakar pasal repair kereta. Sikit-sikit tu adalah. Okey, Tuhan pun nak bagi Hin berehat dari memandu tu. Betul lah. Kan? Banyak sangat ke Melaka, ke Terengganu kan. Tak dulu riau kan. Dia nak berkongsi kan. Sekali dia nak merasa jadi ada driver. Alhamdulillah sahabat kita pergi ambil ya. Ya, terima kasih Kak Cik Wan juga sanggup habis saya. Dia pasti kena hantar saya balik pula. Okey. Tak apa, insyaAllah saya teman Cik Wan hari ni. Kepada yang mendengar ni, kalau ada urusan mengenai kemalangan ataupun ada soalan yang lebih mendalam, boleh pergi ke page Abang Jubah sendiri di TikTok, IG dan sebagainya untuk bertanya kan. Sebab kami sendiri pun macam Fix sendiri pun banyak bertanya sebab benda ni kalau boleh kita nak selamatkan duit poket kita, selamatkan NCD kita, banyak benda lah. Jadi feel free lah orang kata Abang Jubah. Betul. Tanya je, tak ada masalah. InsyaAllah Abang Jubah ada masa, Abang Jubah akan jawab. Kalau tak secara lisan, Abang Jubah akan jawab secara video lah. Kalau nak tanya kenapa nama Abang Jubah pakai jubah hari-hari pun boleh tanya. Boleh tanya. Tapi dah ada dekat episod 1 kami. Jadi tontonlah dekat podcast Isi Minyak dulu pada musim yang pertama. Kat situ Abang Jubah ada cerita. Okey, sampai di sini sajalah rasanya kan. Terima kasih pada yang mendengar. Jadi seperti biasa, kalau ada apa-apa komen boleh teruskan komen. Orang kata tu tagline kami masih sama, iaitu isi minyak dulu supaya tak terkandar di tepi jalan, isi ilmu dulu supaya tak terhenti dalam kehidupan. Sama-sama kita cari ilmu, insyaAllah. Betul, insyaAllah. Okay? Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Anda sedang mendengarkan podcast Isi Minyak Lu by Transmatic Automotive.